Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton ke sesi TikTok Live My Health KKM pada hari ini. Boleh bantu untuk like dan share live ini pada rakan dan keluarga. Pada hari ini kita bawakan satu topik yang sangat penting kepada semua, kepada bakal ibu bapa, kepada ibu bapa dan kepada seluruh penduduk dan juga orang awam lah ya, mengenai dengarlah anakku, tanya pakar anda. Saya Dr. Nur Aziani binti Amri, Ketua Profesion Audiologi daripada Hospital Raja Permaisuri Bainun, dan bersama saya pada hari ini Dr. Fazilah binti Ismail, pakar otorinolaryngologi, merangkap pengerusi jawatankuasa teras implan koklea kebangsaan. Assalamualaikum dan selamat datang Miss Fazilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aziani memperkenalkan saya. Okey, sebelum kita teruskan perbincangan kita pada hari ini, bolehkah Miss Fazilah, kami panggil Miss Fazilah sebab Dr. Fazilah ni adalah seorang pakar bedah. Jadi bolehkah Miss Fazilah terangkan siapa sebenarnya pakar ORL? Okey, boleh saja. Okey. Sebenarnya pakar otorinolaryngologi adalah seorang doktor. Dia susah sangat nak disebut. Amatlah dikenali sebagai pakar ENT. Okay. So, kenapa ENT is ear, nose and throat? Dia adalah doktor pakar yang merawat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan telinga, hidung, tekak dan juga leher. Okay. So, jadi seperti kita tahu, apa tugas dia, pakar ENT ni? Pakar ENT ni, dia selain daripada orang kata telinga, hidung dan tekak, dia juga boleh berkomunikasi dengan pakar-pakar lain untuk skull base surgery and juga bahagian leher untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan leher. Jadi kalau katakan pesakit datang, dekat mana nak jumpa pakar telinga, hidung dan tekak ni? Okey, sepatutnya di hospital lah, tetapi hospital kan ada banyak, betul kan? Kita ada hospital kerajaan, kita ada hospital university dan kita juga ada hospital swasta. So, kebanyakan hospital-hospital ini mempunyai pakar ENT. Selain daripada itu, terdapat juga klinik kesihatan swasta yang mempunyai pakar ENT. Jadi kalau katakan prosedurnya macam mana kalau nak jumpa doktor pakar ENT? Okey, prosedurnya amat berbeza bergantung kepada di mana kita ingin menjumpa. Jika kita berjumpa dengan pakar ENT di hospital kerajaan, kita memerlukan surat rujukan. Surat rujukan boleh didapati daripada klinik-klinik kesihatan kerajaan atau klinik kesihatan private atau swasta atau daripada hospital swasta atau universiti. So memang memerlukan surat rujukan ya. Okey. Jadi Miss Fazilah ataupun Dr. Fazilah kita dah terangkan mengenai ENT. Saya nak terangkan sedikit mengenai audiologis. Ya, so saya juga ingin menjemputlah Dr. Aziani, sahabat saya, untuk menerangkan apa itu pakar pemulihan pendengaran. Okey. So audiologis ataupun bila di hospital kerajaan ya, Kementerian Kesihatan Malaysia, kita menggunakan terma pegawai pemulihan perubatan audiologi. Jadi ia merupakan satu profesional kesihatan yang mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda audiologi, ada juga yang mempunyai kelayakan sarjana dan juga PhD. Fungsi utama adalah untuk pencegahan dan juga pengesanan masalah pendengaran. Jadi selepas kita dapat kenal pasti tahap dan jenis masalah pendengaran, kita akan tentukan intervensi ataupun rawatan yang bersesuaian. So sekiranya perlu dirujuk untuk mendapatkan rawatan perubatan, kami akan rujuk kepada pakar kami. Biasanya audiologis ni akan bekerja di ENT. Jadi di jabatan ENT kita ada ENT specialist, kita ada audiologist dan juga kita ada speech therapist. Dan selepas kita kenal pasti intervensi, contohnya dia mempunyai masalah pendengaran yang tidak boleh dirawat yang bersifat kekal, kita perlu pakaikan dengan alat bantu pendengaran. Dan sekiranya masalah pendengaran itu dah sangat teruk, kami akan rujuk kepada pakar ENT, terutamanya otologis, untuk membolehkan pembedahan implan koklea dilakukan. Dan selepas kita pakaikan hearing aid, alat bantu pendengaran ataupun implan koklea, kita juga perlu melakukan rehabilitasi melalui pemetaan ataupun mapping alat bantu mapping cochlear implant itu ataupun pemprograman alat bantu pendengaran, dan kita juga akan buat terapi mendengar.
Ya. So kita nampak bahawasanya pegawai pemulihan pendengaran ni mempunyai banyak kerja. Ya. Okay, dari awal sehinggalah ke orang dewasa. Jadi kalau di Malaysia kita ada lebih kurang 1,000 audiologis yang bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia adalah lebih kurang 200 orang, dan selebihnya kita berada di sekolah pendidikan khas, juga ada di pusat alat bantu pendengaran dan juga di pusat perubatan swasta dan juga di manufacturing side, sama ada cochlear implant ataupun alat bantu pendengaran. Okey. Jadi Miss Fazilah, topik kita pada hari ini adalah dengarlah anakku. Ya. Okey. So bolehkah Miss Fazilah terangkan sedikit macam mana sebenarnya kita mendengar? Okey. Sebelum kita nak tahu penyakit-penyakit, kita mestilah tahu macam mana kita boleh mendengar. So di sini saya ada kita punya model, ya. Ini adalah model telinga. So telinga, sebelum saya nak meneruskannya, telinga kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. Okey, setiap bahagian ini mempunyai fungsi, ya. So biasanya telinga luar, kita akan tugas dia mengumpul bunyi dari sekeliling, okey, dan bunyi itu bergerak masuk melalui saluran telinga luar, di mana saluran telinga bunyi itu akan menyebabkan gegendang telinga kita bergetar, okey, di gegendang telinga bergetar, dan getaran ini menyebabkan 3 tulang yang berada di telinga bergetar sehingga ke brown window, ataupun kita cakap pintu bulat dalam bahasa Malaysia. Okey. So getaran ini kemudian kita akan tukarkan isyarat dia kepada isyarat elektrik untuk dia masuk ke dalam koklea. Okey. Dan daripada koklea kita ada saraf dan dia akan pergi ke otak, untuk otak itu memproses macam manakah kita boleh mendengar bunyi berkenaan. So untuk mendengar kita perlukan telinga dan juga otak. Okey. Apa pentingnya pendengaran ni? So macam kita tahu bahawasanya orang selalu cakap, kalau orang tu bisu, dia akan pekak. Kan? Semua orang cakap macam tu, bisu akan pekak. Ya, itu memang betul. Sebab untuk bercakap, kita perlu mendengar. So, jadi, kalau kita tidak boleh mendengar, macam mana kita nak cakap? Okey? So, jadi, percakapan bukan hanya bergantung kepada peti suara sahaja. Dia bergantung kepada pendengaran, bergantung kepada otak dan juga bergantung kepada peti suara untuk seseorang itu bercakap. Okey. So sekarang kita dah tahu macam mana kita boleh mendengar. So jadi kalau kita mempunyai masalah pendengaran, contohnya kanak-kanak yang lahir tidak mendengar. Maksudnya dari lahir dah tak mendengar. So kita boleh menganggapkannya bahawa dia akan tidak dapat bercakap dengan betul. Sebab tahap pendengaran ini bergantung kepada keterukannya. Jika tahap pendengaran sedikit, sederhana, mungkin kanak-kanak tersebut boleh bercakap. Tetapi jika kanak-kanak tersebut mempunyai pendengaran teruk hingga sangat teruk, kemungkinan tidak bercakap itu adalah amat tinggi jika rehabilitasi tidak dilakukan. Okey? Betul tu. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang hadir. Saya nampak bilangan viewers kita semakin meningkat. Ya. Ada soalan tadi mengenai link kehadiran. Untuk makluman penonton, link kehadiran peserta akan diberikan di penghujung sesi live. So, harap tunggu, kita akan berikan insert sijil kehadiran pada semua peserta yang hadir pada hari ini. Okey, seperti yang telah dimaklumkan oleh Dr. Fazilah sebentar tadi, itu adalah cara untuk kita mendengar, tapi lagi satu, pendengaran ni sampai ke otak. Betul, ya? Ya, betul. Jadi dia perlu untuk kita proses, dan juga kita perlu rangsang dan juga untuk kita train lah. Dan lagi satu yang penting, topik kita hari ini iaitu dengarlah anakku. Ya. Kita ada 2 jenis masalah pendengaran, iaitu congenital dan juga acquired. Betul. So saya rasa bahagian pemulihan doktor bahagian pemulihan ini lebih senang untuk menerangkannya. Jenis-jenis
pendengaran, masalah pendengaran. Okey. Jadi masalah pendengaran sebenarnya ada dua yang prominent lah ya, iaitu sementara dan juga kekal. So kekal ni kita panggil sensory neural hearing loss. Ya, dan kemudian yang sementara ni dia boleh konduktif, yang boleh disebabkan oleh banyak sebab. Salah satu tu adalah macam tarik telinga yang tersumbat, ada masalah pada gegendang, ada jangkitan pada telinga. Tarik telinga tu adalah paling common kan? Ya, betul. Nanti kita akan sampaikan pesanan bahawa tarik telinga tu tak boleh digunakan oleh cotton bud kan? Ya, itu boleh kita akan bagi. Itu kita akan terangkan sebentar lagi. Kalau tarik telinga yang dah tersumbat banyak tu, kita dapat banyak kes-kes di klinik kami. Kita buat ujian pendengaran, kanak-kanak itu ada masalah pendengaran, dan kami terpaksa rujuk kepada pakar kami untuk syringing ataupun proses dilakukan untuk pembersihan. Jadi masalah pendengaran ada dua tadi yang saya sebutkan, iaitu sensory neural dan juga konduktif. Yang tetap dan juga sementara, dan ada juga yang combination iaitu mix lah. Dan kita juga macam kita pakai cermin mata, kita ada power. Kita ada masalah pendengaran ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Jadi bila sama ada bayi, kanak-kanak ataupun orang dewasa ataupun orang tua datang ke klinik, kita akan buat ujian pendengaran yang berbeza mengikut umur dan keupayaan dia dari segi kognitif, dan juga keupayaan dia dari segi fizikal dan segalanya. Kita akan sesuaikan jenis ujian tu, dan kita akan tentukan apakah langkah intervensi seterusnya. Jadi saya nak tanya tadi, so kita ada dua, satu congenital, satu acquired. Betul. So congenital ni macam mana, Dr. Fazilah? Okey, masalah pendengaran congenital ni maksudnya dia telah mendapat masalah pendengaran ni sejak dia lahir. Okey. Semua orang tanya, kenapa budak ni boleh ada masalah pendengaran? Okey, dia ada banyak sebab. Okey, salah satunya adalah idiopathic. Maksudnya tidak tahu sebabnya kenapa. Tapi sebelum kita nak mengatakan bahawa itu idiopathic, kita kena mencari apakah penyebab-penyebab yang kemungkinan akan berlaku. So kebanyakannya kalau dia berlaku sejak lahir, kita akan dapatkan bertanya kepada ibu bapa sama ada waktu mengandung mempunyai masalah atau tidak. Okey, contohnya jika mempunyai masalah jangkitan rubella, so risiko untuk mendapat bayi yang kurang pendengaran adalah amat tinggi. Okey. Selain daripada rubella macam CMV, ataupun dia ada dapat jangkitan meningitis, okey. So benda-benda itu adalah salah satu sebab untuk kenapa bayi-bayi mendapat masalah pendengaran. Kadang-kadang apabila di Malaysia sebenarnya kita telah menjalankan ujian pendengaran universal, okey. So saya rasa nanti Puan Zaini akan terangkan apakah universal hearing screening yang dijalankan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Dan benda-benda ini amat penting sebab kita tidak mahu bayi-bayi yang lahir yang mempunyai masalah pendengaran tidak diagnose awal. Sebab kita tahu bahawasanya kurang pendengaran ini kita dapat jika dia berlaku kepada peringkat awal ataupun pada type yang severity yang sedikit atau moderate, so kita boleh bantu dia. Even sekarang ni kalau teruk ke sangat teruk pun kita boleh bantu dengan alat seperti cochlear implant, okey, yang di Malaysia telah ada. Okey, saya rasa mungkin Puan Aziani boleh terangkan apakah itu universal hearing screening yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh. Sementara itu saya ada nampak satu soalan. Saya nak raikan soalan tersebut sebelum kita elaborate lebih kepada program saringan pendengaran universal. Iaitu soalannya, anak saya ada masalah bunyi. Umur 5 tahun, takut dengan bunyi yang kuat. Ada solusi tak, doktor? Okey, saya nak share keadaan ini yang mana kita panggil hyperacusis. Hyperacusis ni maksudnya dia tahap sensitivity pada bunyi itu dia lebih sedikit. Tetapi ada juga setengah-setengah keadaan, bukan saya maksudkan anak encik lah, tapi ini setengah-setengah keadaan lah. Contohnya kanak-kanak autism yang di mana mereka tak suka bunyi-bunyi macam bunyi vacuum, bunyi blender, bunyi-bunyi yang kuat. Walau bagaimanapun, kita tak ada rawatan yang khas di klinik ubat-ubatan ataupun alat. Tapi dia lebih kepada kita kena expose juga dia. Kita kena tunjukkan bunyi tu, beri dia dengar sedikit-sedikit hari-hari. Sebabnya macam untuk sensory lah, kita mau untuk dia sensitize kepada bunyi tu.
Okey. Okey. Betul? Saya jawab lagi satu soalan sikit. Saya nak minta Dr. Fazilah yang jawab ni. Adakah masalah penglihatan berkait dengan masalah pendengaran? Oh, masalah penglihatan tidak berkait dengan pendengaran ya. Dia ada satu dua organ yang berbeza. Okey. Okey. Soalan yang ketiga adalah, doktor, kalau budak 7 tahun demam panas, boleh menyebabkan telinga sakit? Okey. Untuk soalan tersebut, apabila seseorang kanak-kanak yang mempunyai demam panas, so kadang-kadang apa yang berlaku adalah pengumpulan cecair di telinga tengah. Apabila berlaku pengumpulan cecair di telinga tengah, dia akan mengembangkan gegendang telinga. So gegendang telinga adalah amat sensitif. So dia boleh menyebabkan sakit ataupun kita panggil dia acute otitis media. Lebih kurang jangkitan telinga tengah. Jangkitan telinga tengah. Okey. Soalan yang ketiga. Kalau untuk anak-anak yang tahi telinga sentiasa kering dan jadi berketul-ketul, macam mana ya rawatannya? Okey, satu, jangan korek telinga. Kita memang tak betul. boleh korek telinga dengan apa-apa sekalipun. Sama ada cotton bud. Sebab dulu saya cakap cotton bud, dia pakai lidi, pakai besi, bulu ayam, semua. Tak boleh guna semua. Pensel pun ada. Pensel pun ada. So, jadi foreign body di telinga. Apa yang perlu buat adalah kita, satu, make sure dia bukan jangkitan. Nombor dua, kita boleh menggunakan baby oil ataupun minyak zaitun untuk diletakkan di dalam telinga kanak-kanak supaya tahi telinga tu boleh cair. Ya. Apabila anak dirujuk ke ENT, adakah akan dikategorikan sebagai OKU? Oh, tidak. Apabila bila dirujuk kepada ENT, dia bergantung kepada penyakit apa yang mereka ada. So, tak semua kanak-kanak itu adalah OKU. Okey. Dan sebenarnya untuk kita kategorikan sebagai OKU tu, kita kena isi borang pendaftaran OKU daripada JKM, dan kita ada kategori juga. Kita akan lihat pada tahap dia dan juga telinga mana ya, dan perlukan tanda tangan daripada pengesahan dan keputusan daripada audiologis dan juga daripada ENT specialist. Jadi bukan semudah itulah untuk kita siapa datang je terus kita classifykan sebagai OKU. Okey, sebab you mungkin cakap pasal universal hearing screening okey. Kita kembali kepada kita punya topik dulu. Nanti kita come back pada soalan. Nampaknya meriah soalan-soalan kita pada hari ni ya. Tak apa, bagus sebenarnya. Sebab inilah peluang. Kalau tidak susah nak tanya kan, kat klinik pun sekejap-sekejap je. Okey, saya nak bercerita mengenai program saringan pendengaran universal. So, program saringan pendengaran universal ni adalah program yang baru kita jalankan secara besar-besaran pada tahun 2023. Betul. Jadi sebelum ni anak kita lahir 20 tahun dulu, anak saya yang sulung pun 19 tahun dulu, kita tak ada buat ujian saringan pendengaran kan? Miss Fazilah ada ke? Tak ada kan? Even di Sungai Buloh pun kita start universal hearing screening pada 2015. Betul. Okay. Itu pun dah kira advance. Itu pun dah kira advance sebenarnya. So pada tahun 2023 kita sebenarnya pada tahun 2022 kita mendapat kita telah meraihkan World Hearing Day di Hospital Sedang di peringkat kebangsaan, dan pada masa itu kita telah diberi mandat oleh Menteri Kesihatan kita untuk melakukan saringan pendengaran dengan coverage ataupun liputan sebanyak 95%. Jadi alhamdulillah pada tahun ini 2025 kita dah berjaya kita dah berjaya menjalankan ujian saringan pendengaran universal ni di 95 hospital. Jadi di Semenanjung kita dah cover mostly, cuma di Sabah dan Sarawak sebab kita ada kekangan dari segi pegawai dan fasiliti. InsyaAllah dalam pada tahun hadapan dan seterusnya kita akan tingkatkanlah. Jadi kita buat ujian saringan pendengaran ni, kita buat ujian pendengaran yang senang, mudah, tak sakit ya, kepada bayi-bayi yang lahir sebelum discharge. Jadi kita punya keputusan tu sama ada dia pass ataupun refer. So kalau dia refer, maksudnya keputusan tu kita tak dapat lulus, bayi tu perlu datang semula ke klinik audiologi untuk kita buat saringan yang kedua. Jadi kalau ujian saringan kedua masih tak lulus, kita akan rujuk untuk buat ujian diagnostik. Betul. So ujian diagnostik ni ujian yang lebih detail lah, sebab kita nak tahu apa masalah dia, apa tahap dia dan apa rawatan yang kita nak berikan. So apakah ujian jenis ujian yang dijalankan tu? Terima kasih. Dia guna alat apa? So, betul. Kan? Terima kasih Miss Fazilah. Kejap saya pun dah lupa nak jawab kan. Okey, so kita ada dua ujian, iaitu ujian OAE, Auto Acoustic Emission. Simple sangat ujian ni. Kita boleh completekan kanan dan kiri kurang daripada 3 hingga 5 minit. Kalau baby tu tidur dan senyap dan
dan diamlah. Kalau di tengah menangis tu kita kena bagi dia cool dulu dan kita baru buat ujian. Tapi ujian tu dilakukan oleh jururawat yang kita dah buat beri latihan lah. Ya. Okey, so itu ujian auto acoustic emission bagi bayi yang mempunyai yang berisiko tinggi. Kita perlu buat ujian yang lebih kompleks sedikit, iaitu AABR, Automated Auditory Brainstem Response. Jadi ingat ya, OAE dan juga AABR iaitu ujian yang kita jalankan. Ya. Okey. Agak-agak bila kita boleh buat ujian tu? Okey, kita boleh buat sebenarnya selepas kelahiran kurang daripada 24 jam tu lebih baiklah. Kita nak buat cepat-cepat pun tak bagus juga, sebab dalam telinga bayi tu kita ada vernix, iaitu cecair daripada air ketuban kita tu, dia masih blok telinga. Kalau kita buat lahir terus buat, nanti tak dapat lulus sebab kalau kita guna OAE. So biasanya biasanya kita buat sebelum pesakit balik. Betul, okey. Betul. Tetapi ada juga yang balik waktu weekend. So apa jadi? So kalau yang dah terlepas tu kita kena bagi appointment. Tapi kalau kebanyakan hospital coverage kita agak baik, iaitu lebih daripada 90%. Tapi yang terlepas tu ibu bapa sila cakna. Sekarang ni siapa yang lahir dekat hospital kerajaan mesti menjalani ujian saringan pendengaran. Dan insya-Allah saya rasa private pun akan ikut juga cuma kita tak ada data saja. Okey. Okey, saya nak tanya. Okey, bolehkah Miss Fazila terangkan sedikit tentang program implan koklear kita? Sebabnya kalau yang dah memang sangat teruk tu, kita dah dapat dia detect ada masalah pendengaran, pakai alat tapi tak boleh ni, kita pergi koklear. Sebelum pada tu saya akan ceritalah. Saya jawab sikit, ada beberapa soalan yang dia ada banyak tapi saya akan cakaplah. Macam tadi saya cakap anak rasa sakit, ada orang tanya, "Oh, kenapa kalau flu terasa pekak?" Ya, sebab ada cecair di dalam telinga tengah. So apabila ada cecair, so gelombang akan jadi affected. Okey, so jadi masalah pendengaran akan berkurangan. Okey. Dan lagi satu, jika kita kadang-kadang orang cakap, "Oh, telinga saya ni berdesing saja." Okey, telinga berdesing juga mempunyai banyak penyebab dia. Tapi salah satunya kalau kita mempunyai kurang pendengaran, kita boleh juga dapat masalah berdesing itu ya. So jika berdesing itu berlanjutan. Okey. So kenalah datang ke bahagian klinik ENT untuk kita buat pemeriksaan. Kita panggil dia tinnitus. Macam soalan daripada pendengar tadi, bunyi bersiul, sebab dia ada banyak term-term kan. Bunyi bersiul, bunyi nyaring, macam-macam. Okay. Sebenarnya dia perlu dirawat, perlu menjalani pemeriksaan dan perlu dirawat, sebab kadang-kadang saya pernah jumpa pesakit yang sampai ke tahap nak membunuh diri. Ya, betul. Sebab dia dah tak tahan bunyi tinnitus tu kan. Okey. Sebelum saya menjawab soalan Dr. Aziani mengenai cochlear implant, saya hanya nak memberi penerangan sikit, sebab tahap pendengaran ini macam kita cakap tadi, dia mempunyai tahap ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. So apabila tahap ringan, sederhana, kita boleh menggunakan alat bantu dengar. Okey, sebab kita dah bawa ni kan berbagai jenis alat bantu dengar. Boleh tak Puan Aziani terangkan sedikit sebelum saya cerita pasal implan? Okey, so ini adalah alat bantu pendengaran ya, hearing aids. So dulu-dulu hearing aids kita boleh besar, body worn aid ya. Pakai bateri yang besar tu juga, bateri AA. Tapi sekarang ni penemuan dan teknologi kita dah makin canggih, alat bantu pendengaran kita kecil saja sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau pakai dia dah macam in trance, macam orang-orang yang pakai bluetooth semua itulah ya. So dia tak, kita panggil receiver in the canal. Sebabnya kalau alat bantu pendengaran yang sebelum ni ataupun alat masalah pendengaran yang sangat teruk, kita kena pakai acuan telinga yang besar dekat sini. Tapi kebanyakannya sekarang ni kita dah boleh pakai alat bantu pendengaran receiver in the ear ataupun mini behind BTE, iaitu alat bantu pendengaran di belakang telinga yang sebenarnya pun kecil ya, kecil. Kita ada dua, kita actually ada tiga lah sebenarnya. Air conduction, bone conduction hearing aid, dan juga kita ada custom hearing aid. So custom hearing aid ni kita akan buat kecil dan mengikut saiz salur telinga dan juga telinga lah masing-masing. Tapi ada pro and cons lah ya. Kalau saiz yang terlalu kecil ni kita tak boleh bagi dekat kanak-kanak. Ya, nanti dia campaknya. Atau dia telan. Campak, telan. Lagi satu sebab telinga kanak-kanak tu membesar. Jadi nanti parents kena tambah duit untuk beli baru. Untuk beli baru kan. So nanti tak mampu pula. Tapi untuk
pesakit-pesakit yang ada masalah pendengaran, jangan takut datang ke hospital, ke klinik kita. Sebab bila kita buat ujian pendengaran dan katakanlah perlu pakai alat bantu pendengaran dan tak mampu, kerajaan kita ada yang kita panggil skim Peka B40. So Peka B40 tu kita boleh yang layak lah. Yang layak. Bukan semua. Kita check dulu IC, semak kelayakan Peka B40. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan pun boleh check sendiri. Pergi ke website, buka je dekat Google tu, semak kelayakan Peka B40. Masukkan IC. Kalau layak, dan kita boleh mohonkan alat bantu pendengaran untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tak layak pun, tak apa, kita ada lagi tabung TBP, bantuan perutan. Jangan risau, rakyat Malaysia ada banyak dia punya keistimewaan. Dan kalau yang bekerja kerajaan pun kita ada JPA. So banyaklah lagi sumber-sumber dan NGO pun kadang-kadang boleh membantu untuk pembelian alat bantu pendengaran. Yang penting jangan dibiarkan. Kena pakai. Kena pakai. Dah bagi alat bantu pendengaran, kena pakai. Tak boleh simpan ni. Okey, ni saya dah completekan dengan alat bantu pendengaran. Okey, mungkin Miss Fazila nak cerita sedikit. Okey, dan biasanya alat bantu pendengaran yang menggunakan yang tadi itu biasanya untuk sensory neural hearing loss kan, right? Betul. So kalau untuk bone conduction hearing loss ataupun conduction, what we call it? Kondaksi tulang. Kondaksi tulang. Okey. So kita boleh guna seperti macam ni lah. Dia ada, kita panggil BAHA ataupun dia ada BAHA is ataupun adhere. Okay, salah satu dia, ataupun dia boleh guna bone bridge kita panggil. Itu adalah rehabilitasi yang kita boleh beri kepada masalah pendengaran kondaksi. Okay, so kita back to cochlear implant, right? Okay, so saya nak cerita pasal cochlear implant. So cochlear implant di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita bermula pada 2008. Okay, so kita ada 10 hospital yang boleh membuat cochlear implant di Malaysia, iaitu Hospital Sultanah Bahia di Kedah, okay, Hospital Ipoh, okay, Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Tengku Jaafar di Negeri Sembilan, HSI, Hospital Sultan Ismail di JB, Hospital HRPZ 2 di Kota Baru, HUS, Hospital Umum Sarawak, dan Hospital Queen Elizabeth di Sabah, dan satu lagi adalah di Hospital Sultanah Nur Zahira di Kuala Terengganu. Okay, so Kementerian Kesihatan mempunyai 10 hospital yang mempunyai pakar yang boleh membuat implan koklear. Okay, apa itu implan koklear? Kenapa implan koklear? So implan koklear biasanya kita beri kepada pesakit-pesakit yang mempunyai tahap pendengaran yang teruk hingga sangat teruk di kedua-dua belah telinga. So siapa yang boleh dapat? Adakah kanak-kanak saja? Tidak. So selain daripada kanak-kanak, okey, semua peringkat umur boleh dapat implan koklear ini dengan syarat-syarat yang tertera di SOP Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey? So apabila adakah implan ni benda yang ajaib? Semua orang cakap, oh pasal implan saya boleh dengar terus. Oh, itu tidak ya. So implan ini hanya membantu. Okey, dia stimulate saraf telinga untuk membantu mendengar. Tetapi rehabilitasi untuk implan adalah amat-amat penting. Okey. So rehabilitasi ini dijalankan oleh pakar pemulihan pertuturan atau dikenali sebagai speech therapy, dan juga pakar pemulihan pendengaran seperti Dr. Aziani. Okey, dia adalah salah seorang daripada ahli jawatankuasa teras kebangsaan implan koklear Kementerian Kesihatan Malaysia. So jadi saya ulang ya, dia hanya digunakan untuk pesakit yang mempunyai masalah pendengaran teruk ke sangat teruk di kedua-dua belah telinga. Saya nampak komen daripada gula-gula kapas. Jangan takut buat cochlear implant ya. Itu adalah pilihan terbaik. Okey, terima kasih atas input. Tapi Dr. Fazila, apa yang lagi penting daripada alat tu? Macam mana, apa peranan keluarga dalam itu macam tadi saya kata, okey, rehabilitasi adalah amat penting. So doktor hanya membantu. So kalau saya akan cakap, okey, doktor 1% membantu membuat surgery untuk memasukkan alat electrode implant tersebut. Tetapi 99% adalah rehabilitasi, di mana sama ada pesakit, ahli keluarga ataupun caretaker, ibu bapa adalah amat-amat penting di dalam rehabilitasi implan koklear. Betul. Okey, benda ni bukan ajaib saya kata. Okey. So dia perlu untuk menjalani rehabilitasi yang amat-amat orang kata strict. Okey.
ataupun ibu bapa ataupun caretaker tu must be what we say, dia committed. Betul. Untuk mendapatkan outcome yang bagus. Sebab jika you pasang implant tidak membuat rehabilitasi, dia tak ada guna. Betul. Ya. Dan saya rasa saya perlulah beritahu harga dia supaya orang ni semua faham apa benda itu. Okey, cochlear implant sebiji, cochlear implant dia panggil sebiji ke sebuah. Okey. Berharga paling murah adalah 80,000, di mana you boleh beli rumah kan, atau boleh beli kereta. Kalau kereta beza boleh dapat 2. So kena ingat sebelah adalah 80,000. So adakah kamu ingin membazirkannya? Okey. Jadi itu kalau kita tengok kan, apa hubungan antara kita bercakap mengenai pengesanan awal dan juga cochlear implant. Ya. Sebab untuk masalah pendengaran congenital, Betul. perlu dilakukan dengan cepat. Itu dia adalah kita panggil neurodevelopmental emergency, iaitu kita pun ada cut off umur untuk kita buat ujian, untuk kita pasangkan alat cochlear implant ni. Iaitu berapa umur dia untuk kandidat kita? Kandidat untuk cochlear implant di Kementerian Kesihatan Malaysia, sebenarnya kita akan buat kurang daripada 4 tahun. Itu SOP yang lama lah. Tapi SOP yang terbaru kita kurangkan kepada umur 3 tahun setengah. Okey. Okey, kenapa kan? Kenapa? Ni nak jawab kenapa? Okey, saya jawab kenapa. Okey, sebab kita memerlukan rangsangan macam yang kita terangkan daripada awal ni, mendengar bukan melibatkan telinga saja. Betul. Ya, dia melibatkan otak di mana saraf-saraf dan neuron-neuron kita untuk pendengaran tu perlu dirangsang di peringkat awal. Jadi kalau katakan anak-anak atau bayi-bayi ni tak dapat menerima bunyi, sebenarnya bila katakanlah anak kita yang lahir tu ada masalah congenital, dia dah tak dapat dengar daripada dalam kandungan. Jadi mak dia mengaji, bagi rangsangan, suara ayah dia, suara persekitaran dia tak dapat dengar. Dekat situ dia dah delay. Dan bila kita lahirkan pula, kita tak bawa pergi ke hospital. Bila ni cakap tak apalah, tunggu dulu kan, buat ujian pendengaran ni tak boleh buat masa baby, buat bila 4 tahun. Jadi anak tu dah waste masa dia, terbuang 4 hingga 5 tahun tak dirangsang otak. Jadi bahagian pendengaran tu akan digunakan untuk modaliti sensori yang lain. Ya, betul. Okey. Kita nampak ada banyak soalan. Saya rasa nak raikan soalan ni kan. Okey, kita jawab soalan ni sekejap. Saya tunggu. Okey. Sejak umur berapa boleh mula korek telinga? Saya dah cakap tadi. Kita tak boleh korek telinga sejak dari lahir sampailah kita akhir dunia. You tak boleh korek telinga ya. Kenapa? Kalau saya cakap boleh korek, nanti you all kata you korek. Sebenarnya memang Allah dah jadikan tahi telinga keluar sendiri. So apa yang perlu you buat adalah hanya cuci di bahagian luar saja. You can use tuala, you can use tisu, okey. Sebab kalau kita menggunakan alat korek telinga tu dia cakap keluar saja, tapi biasanya dia sampai ke dalam lah nak dapat keseronokan itu ya. Itu yang banyak kes kita dapat impacted wax kan? Ya, dia boleh apabila you korek telinga ni, apakah kesan dia sebenarnya? Dia boleh menyebabkan kita panggil impacted wax ataupun tahi telinga keras. Dan bila dia dah impacted, dia akan sakit. So anak akan menangis, all that ya. Itu satu. Nombor 2, bila kita korek, kita akan melukakan mukosa di dalam telinga. Apabila mukosa di dalam telinga itu tidak luka, so jangkitan akan senang dapat. Betul. Waktu itulah anda boleh dapat kulat. Okey, boleh dapat otitis externa. Otitis externa tu general, dia can be bacteria, dia boleh kulat, all that. So dia akan menyebabkan sakit telinga. Dan bila you dah dapat jangkitan daripada telinga luar ni, dia ambil masa untuk kita dapat merawat dia. Sebab dia kena cuci, kena taruh ubat dan kena repeated datang hospital lah sehingga baik. Okey. Apakah yang menyebabkan earwax menjadi keras? Okey, earwax menjadi keras ni satu kalau dia impacted lah. Nombor 2, kadang-kadang sebenarnya earwax ni berlaku di luar dan dia ada kelenjar minyak. Kita panggil sebum kelenjar minyak. So dia bergantung kepada individu. Okey, menyebabkan dia kelenjar minyak itu. Jadi sebenarnya penghasilan wax ni pun berbeza. Ada yang memang basah, ada yang lembut kan, ada yang keras. Saya dah bawa gigi cuci telinga di klinik dan lepas tu tahi telinga anak tetap jadi kering. Macam kita cakap tadi lah. Dia bergantung kepada seseorang. Okey. Jadi macam kalau pergi ke klinik, adakah doktor akan bagi ear drops untuk lembutkan telinga tu, Miss Fazila? Okey, dia sebenarnya kalau misal kata impacted wax, kita akan
cubalah untuk buangkan dia. Tetapi kalau terlalu impacted, kita akan bagi ubat titis telinga dahulu untuk cairkan dia dan kemudian kita akan cuci semula. Okey. Saya nampak tadi ada tanya pasal cochlear implant. Mungkin di bawah nanti. Dia bagi apa? Hanya satu saja. Okey. Sebenarnya cochlear implant ni memang kerajaan bagi satu sahaja dahulu. Okey. Kemudian kita akan assess, okay? Sebab kita ada ahli jawatankuasa yang akan assess whether sama ada dia memerlukan 2 atau tidak, ya. Dan setiap kes tersebut bergantung kepada case by case. Okay? Saya tak boleh bagi general lah, tapi generally memang kita bagi satu dulu, ya. Sebenarnya apa yang Miss Fazila maklumkan tu adalah yang kita melalui program implan koklear kebangsaan. Sebab kita ada limited budget yang kita kena bahagi-bahagikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tapi kalau katakan tuan-puan ada budget sendiri untuk melakukan dua-dua, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni sebab kita SOP, jadi kita ada pilihan satu-satu dulu lah. Tapi dia bergantunglah kepada case by case. Ada certain case kita bagi 2. Itu ada, kita ada SOP dia. Betul-betul. Kita ada SOP dia. Saya ingat kita ada kes yang dicadangkan untuk dua-dua sebab kan. Sebab dia ada labyrinthitis ossificans. Kita takut ada tulang tumbuh dalam dia tutup sekali koklear dah tak boleh buat. Tapi tutup dewasa lah selalunya kan. Okey. Famous soalan tarik telinga kita pada hari ni kan, tapi tak apa. tak apa. Tarik telinga kita dah cerita dah tadi kan. Okey, saya tengok soalannya kan. Doktor, normal ke kalau BO anak keras plus ada darah lepas BO? Ini tak kena-mengena dengan ENT. Okey, kita jawab yang telinga hidung dan tekak dulu ya. Anak saya bercakap pelat, ada kaitan tak dengan masalah pendengaran? Okey. First kali apabila seorang kanak-kanak itu cakap pelat, memang kita perlukan ujian pendengaran. Betul. Sebab tadi kita dah cakap apakah dia punya hubungan antara pendengaran dan percakapan. Betul. So apabila dia mempunyai masalah pendengaran, okay, so kemungkinan dia tidak dapat mendengar dengan betul. That's why lah dia boleh dapat cakap pelat tu. Tetapi ada banyak faktor lain. Kadang-kadang ibu bapa yang mengajar anak ni pun dia cakap pelat, so anak ikut. Okay. So kita kena tengoklah kepelatan tu macam mana, all that. Dan perlu untuk pergi membuat pemeriksaan. Sebenarnya sangat penting menjalankan ujian pendengaran ni sebab kita ada jumpa kes yang ibu bapa bawa sendiri ke private untuk bertemu dengan speech therapy. Dah jalankan speech therapy beberapa session. Betul. Tapi tak sedar anak dia ada masalah pendengaran. Jadi sebenarnya itu waste juga, membazir masa dan wang ibu bapa dan juga terapi semua orang lah. So sebenarnya buat ujian pendengaran dulu. Dia lebih kurang SOP lah. Apa-apa yang ada kelewatan pertuturan, bercakap pelat ke, ataupun yang memang tak dengar, mak dia tak cakap, panggil tak dengar, tak kan? nak respon, memang kena rujuk untuk buat ujian pendengaran. Sebab kita ada dapat di mana mak boleh cakap, oh anak saya panggil tak respon sebab dia buat tak tahu. Dia saja-saja. Actually sebenarnya anak dia tak dengar. Betul. So dia datang lambat kan. So jangan macam tu. Okay? Dan saya juga ada dapat kes yang anak dia ada masalah pendengaran sangat teruk. Tapi mak dia tak. Mak dia kata budak tu buat main kan. Mak dia tak report itu sebagai satu komplain. Mak dia pun tak confirm anak dia boleh dengar ke tak boleh dengar. Jadi kadang-kadang history daripada ibu bapa memang sangat penting. Tetapi kita pun kadang-kadang tak boleh bergantung kepada history ataupun pendapat daripada ibu bapa. Sebab kalau passive detection, dia tak boleh mengesan semua masalah pendengaran. Pasal tu kita kena buat ujian saringan pendengaran. Dulu kita buat ujian saringan pendengaran macam mana, letak kunci kling-kling kan kat belakang. Tapi sebenarnya tak boleh. Sebabnya bila kling-kling tu, kalau ada masalah pendengaran yang sebelah telinga, so kita tak boleh nak kesan ya. Jadi kena buat ujian saringan pendengaran universal untuk yang baru lahir. Tapi kalau katakanlah dah terlambat kat hospital tu, tak ada buat ujian saringan pendengaran tu, tengok anak tak respon, pergi ke KK, Klinik Kesihatan, mereka akan rujuk kepada kami. So sebagai ibu bapa kita kena peka. Jangan anggap benda tu sebagai anak memang saja buat tak tahu ke apa, tak boleh betul. Okey, anak saya kalau terlalu lama sesama akan efek pada telinganya macam kena jangkitan. Macam mana nak rawat? Okey, macam mana nak rawat? Jawapan dia adalah silalah berjumpa dengan doktor ENT lah. Okey, sebab kita akan bagi rawatan dia apabila kanak-kanak yang kerap sesama memang dia akan efek sebab telinga dengan hidung ni ada kaitan ya. Sebab di telinga tengah, okey, di telinga tengah dia ada satu salur. Okey, saya tunjuk balik. Ini telinga tengah. Dia ada satu salur, kita panggil eustachian tube. Ini salur akan berhubung dengan hidung.
So jadi apabila sesama tiub ini tidak berfungsi dengan elok, dia akan menyebabkan pengumpulan cecair di dalam telinga tengah, atau dia boleh juga menyebabkan kita panggil pressure, negative pressure. So nanti gegendak akan tertarik ke dalam. So dia memerlukan rawatan. So silalah merujuk kepada pakar lah, ya. Saya pernah kena kulat dalam telinga, dah makan antibiotik, setelah sembuh, boleh ke penyakit tu jadi balik? Oh, boleh. Okey, macam mana penjagaan telinga yang untuk kes-kes yang kulat ni? Okey, untuk kes-kes kulat ni, satu, yang pertama sekali, jangan korek telinga. Memang tak boleh korek telinga, okey? Nombor dua, okey, kita akan make sure apabila dah dapat jangkitan kulat tu, dia kena datang ke klinik sebab dia kena cuci. Kita tak boleh bagi ubat saja. So kekotoran di dalam kulat di dalam telinga itu perlu dibuang dahulu, kemudian baru kita bagi ear drop, all that, dan biasanya dia akan mendapat follow up yang berkala lah, sehingga dia elok, ya. Tadi saya cerita pasal eustachian tube kan, sebab saya nampak ada soalan, oh kenapa saya rasa denyut najis sendiri. Okey, itu berkaitan dengan tube eustachian yang saya cakap tadi. Dia tidak berfungsi dengan bagus, ataupun kita panggil postulas lah. Ya. Okey. Soalan mengenai alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran ni berapa lama boleh dapat atau boleh dapat serta-merta? Okey, dia bergantung kepada kes. Kalau kes tu kanak-kanak, kita tahu mereka ni perlukan segera, kami akan berikan alat bantu pendengaran pinjaman lah, loan. Sementara kita cuba usahakan bantuan alat bantu pendengaran daripada TBP ataupun daripada JPA, bergantung daripada mana sources yang kita boleh mohon untuk pesakit tu. Tapi untuk kanak-kanak memang kita akan usahakan lah. Loan tu free ke macam mana? Okey, loan tu tak perlu bayar, tapi dia kena jaga dengan baik. Kalau rosak, pesakit kena bayar lah. Loan tu dia kena bayar apa nama kita panggil? Deposit. Yes. Dia bergantung kepada hospital tu. Hospital ataupun dia dapat daripada hospital, ataupun kita suggest kepada apa nama kedai alat bantu pendengaran. Okey. Setengah daripada pesakit mereka dah tak pakai alat bantu pendengaran tu, mereka boleh dermakan ke unit audiologi. Jadi kita boleh pinjamkan kepada pesakit-pesakit yang lain. Banyak pesakit-pesakit saya yang dah berjaya buat implan koklear, mereka akan loankan lah. Dan kita akan pusing rotate untuk bagi kepada pesakit yang lain, sementara nak tunggu bantuan ataupun alat bantu pendengaran mereka dapatlah, ya. Kiranya dia dapatlah pahala lebih, kan. Ya, betul. Dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Jadi siapa-siapa nak menderma pun boleh hubungi unit audiologi kita. Kita akan salurkan kepada medical social worker kita lah, ya, untuk ni. Okey, cochlear implant untuk dewasa ada tak? Atau cukup dengan hearing aid saja? Okey. Seperti yang saya cakap tadi, cochlear implant kita beri kepada semua peringkat umur yang mempunyai masalah pendengaran di kedua-dua belah telinga yang seteruk hingga sangat teruk. Okey, itu dia punya tu. Teruk hingga sangat teruk. So, semua orang boleh dapat. Tetapi, sebelum nak dapat tu, kita adalah assessment yang kita perlu jalankan. Ya, sebab kadang-kadang memang kalau dari segi masalah pendengaran dia patut dapat, tetapi ada banyak lagi yang menyebabkan dia tak boleh dapat. Contohnya pasien yang tak committed. Okey. Dia nak ingat pasal implant, okey saya dengar terus. Tak nak buat rehab, tak boleh, okey. Ataupun dia mempunyai masalah anatomi yang abnormal, yang tak boleh memerlukan alat implan. So tak boleh juga. So dia adalah indikasi-indikasi yang ada yang perlu kita beritahulah apa yang boleh dia buat atau tidak. Betul. Kadang-kadang pesakit tu kita dah buat MRI dengan CT scan, dia tak sesuai untuk implan cochlear. Boleh Miss Fazila terangkan macam mana keadaan yang macam tu? Okey, satu, kita kena make sure, misal kata kalau kita nak buat implan, especially untuk kanak-kanak yang baru lahir yang kita tak tahu, right? So apabila kita buat radiology investigation, kita akan tengok sama ada dia ada saraf ke tidak. Tadi saya dah cakap kan, untuk nak dengar dia kena ada saraf. So, jadi kalau dia tak ada saraf, macam mana? Walaupun kita pasang implan, dia tak boleh dengar juga. Sebab dia tak ada hubungan antara telinga dengan otak. Sebab tadi kan nak dengar kita kena ada telinga dan juga otak. Right? Jadi kerana itu kita kena raikan semua pilihan lah. Yes. Kadang-kadang memang masalah pendengaran sensory neural, masalah pendengaran yang kekal sangat teruk ni, kita memang nak mereka bercakap, bagikan cochlear implant, ya, bagikan hearing aid, tapi setengah tu memang tak ada saraf pendengaran. Betul. Jadi mereka perlukan guna sign language. Jadi janganlah pandang serong pula siapa-siapa yang memilih untuk sign language. Sebab setiap orang tu dia berbeza. Kan? Betul. Dia amat berbeza. Okey.
Tadi saya ada nampak soalan berkenaan dengan alat bantu pendengaran. Okey, tak apa ya. Doktor, kenapa kalau saya bernafas keluar udara dari telinga saya? Okey, so dia tengok ya. Kalau ada keluar telinga tu, sama ada gerganan telinga awak berlubang ke tidak. Betul. Ya, so kita kena check. Okey, kadang-kadang apabila you mungkin masa zaman kanak-kanak you ada masalah telinga, tapi mungkin ibu bapa tak beritahu all that, sekarang dah okey. Tapi gerganan telinga tu dah berlubang lama, so tak ada masalah. So dia boleh kita boleh dapat macam itulah, keluar angin kat dalam tu. Mungkin Miss Fazila boleh terangkan macam mana gerganan telinga tu? Dah lalang kita ada ni kan. Dia tanya kan, okey. Macam bentuk gendang. Saya tunjuklah. Ni boleh, oleh kerana gerganan telinga ni boleh dicabut, saya cabutlah okey. So ini gerganan telinga, sebenarnya dia oval shape, okey. So sepatutnya kita dia ada pars tensa dengan pars falsida. Saya nak cakap bahasa Melayu pun saya nak terangkan takut salah kan. Jadi kita pun berceritalah gerganan telinga bentuk ini. Jika kalau kata dia ada orang yang pernah mempunyai masalah bernanah telinga, kemungkinan gerganan telinga ini boleh berlubang. So apabila berlubang, dia ada hubungan antara telinga tengah dan juga telinga luar. Okey. So jadi bila you memang boleh dapat bila dia hembus ke apa, dia boleh menyebabkan you rasa ada angin keluar daripada telinga you. Okey, keluar daripada gerganan telinga tersebut. Rasa macam itulah ya. Tadi soalan berkenaan alat bantu pendengaran tadi, iaitu doktor, adakah alat bantu pendengaran tu standardized? Sebenarnya alat bantu pendengaran ni bukan standardized ya. Jangan beli over the counter. Jangan beli kat Shopee. Saya ada satu patient beli kat Shopee. Jangan beli di Shopee, tak boleh. Tak boleh. Even beli di farmasi pun tak boleh. Dia kena jumpa audiologi. Sebab kita kena buat ujian pendengaran. Ujian pendengaran ni kita kena tahu tak pendengaran pada setiap frekuensi. Betul. Contohnya kan kita menyanyi, belajar muzik kan. Yeah. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do kan. Yes. So semua tu kita kena tahu tahap dia. Mendengarnya di frekuensi mana, intensiti mana. Kanan dan kiri. Jadi bila anda beli alat bantu pendengaran dekat Shopee, dia tangkap muat je lah. Kita pun tak tahu kan tahap berapa. Yes. Dan kita takut akan lagi rosakkan pendengaran tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Ya? Okey. Benda tu Mak betul. Sebab you kena ingat ya bahawa alat bantu dengar ni dia bergantung kepada keterokan pendengaran. Kan kita ada tahap sedikit, sederhana, teruk. So dia bergantung kepada itu. So jadi Shopee ke, beli kat farmasi ke, sebab dia tak buat ujian. So dia tak tahu. Okay, so memang perlu datang ke hospital dan ujian pendengaran perlu dilakukan oleh our audiologist dan mereka akan suggest alat bantu dengar yang mana adalah sesuai untuk kamu. Okey, kita ada soalan kuis untuk penonton-penonton kita yang setia. Kita dah ada 626 viewer. Boleh kita bacakan soalan kuis kita? So, sebelum tu kita kena pemenang-pemenang ni, pemenang adalah orang yang menjawab dengan cepat dan tepat. Okey, jadi you all kena dengar betul-betul soalannya. Okey. So lepas ni saya akan bagi soalan, akan menerima hadiah istimewa daripada bahagian pendidikan kesihatan, dan pemenang perlu DM admin untuk berikan maklumat pengepusan hadiah. Kalau tak DM, kami yang DM ya. Kalau tak DM kami dapat aja. Kalau tak DM kita yang ambil. Okey, soalan pertama, apakah maksud masalah pendengaran kongenital? A. Kehilangan pendengaran akibat jangkitan selepas lahir. B. Kehilangan pendengaran sementara akibat selsema. C. Kehilangan pendengaran disebabkan penggunaan alat bantuan pendengaran. D. Kehilangan pendengaran yang wujud sejak lahir. So kita bagilah masa sikit kan. 30 saat? 30 saat lah. Saya tunggu jawapan-jawapan semua. Okey, saya rasa kan sebelum tu sementara saya dah kita nampak pemenangnya. Ya. Dah ada ya? Okay, saya dah nampak jawapannya. Puan admin. Okey. So kita umumkan soalan nombor 2 ya? Belum. Okey, kami tunggu dulu ya. Sorry. Ada banyak lagi. Kita bagi peluang. Alamak, banyak pula pemenang macam ni. Tak apalah, pemenang dia tak kisahlah sesiapa pun. Sebab diorang ni semua amat apa orang kata mendengar apa kita saya rasa penyelesaian kita. Macam tak cukup sejam ni Miss Fazilah. Tak apa. Actually kalau tak pun bolehlah tanya kita nanti ataupun boleh tanya di dalam KKM punya website kan. Okey. Oh, kita dah ada pemenang lah. Yang pertama. Pemenang pertama adalah
F-E-N-A-L-I-A. Fenalia. Okey. Okey, soalan yang kedua. So, soalan yang kedua. Okey, semua bersiap sedia? Okey, nanti dah lepas ni jangan jawab dah. Nanti nak masuk soalan kedua. Soalan kedua ya. Jangan jawab lagi yang soalan pertama. Saya nak akan bagi soalan kedua. Apakah ujian utama yang digunakan dalam saringan pendengaran bayi? Okey, nombor satu. Nombor satu, ECG dan EEG. I, MRI dan CT scan. J, OAE dan AABR. K, X-ray dan ultrasound. Okey, saya ulang balik ya. Pilihan jawapan dia pelik sikit. H, ECG dan EEG. I, MRI dan CT scan. J, OAE dan AABR. K, X-ray dan ultrasound. Dia pelik sikit ABCD dia sebab dia ada HIJK pula tak, kan. Sebab kita nak tengok whether dia orang ni dia dengar ke tak, tidak. Sebab otherwise kan selalu ABC right. Itulah. Kalau tak kita pun betul ke HIJK kan. Okey, bagus anak-anak murid kita pada hari ini ya Miss Fazilah, walaupun petang mereka tak mengantuk. Betul lah. Baguslah. Okey. Okey, dah ada pemenangnya. Pemenangnya, pemenangnya untuk soalan yang kedua adalah Hajar. Okey, Hajar, please contact admin you all, ya. Yes, nanti you kena DM admin ya. So kita teruskan dengan soalan ketiga. Tu banyak lagi yang masuk lagi, kita bagi pilihan, bagi masa sikit. Sebab nak bagilah at least dia jawab kan. Nanti dia tak puas hati, dia tak dapat masuk sebab line tak bagus kan. Okey. Bagus. Kalau saya lah yang bagi hadiah ni, saya bagi semua je Miss Fazilah. Ada duit ya? Okey, sekarang teruskan soalan ketiga. Okey, kita masuk ke soalan ketiga. Apakah intervensi yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bayi dengan kehilangan pendengaran teruk hingga sangat teruk? M, rawatan antibiotik jangka panjang. N, implan koklear. O, ubat titis telinga sahaja. P, terapi urut telinga. Okey, soalan ketiga ya. Jangan bagi ABCD ya, kita punya jawapan. M, rawatan antibiotik jangka panjang. N, implan koklear. O, ubat titis telinga sahaja. P, terapi urut telinga. Aku pun macam nak gelak. Okey. Memang pantaslah saya rasa ni. Kita dah ada pemenang lah. Kita dah ada pemenangnya bernama Mia. M-I-E-Y-A. Mia. Okey. Baguslah semua orang kan. Kita ucapkan tahniah kepada ketiga-tiga pemenang kuis pada hari ini. Jadi, Fenalia, Hajar dan Mia, jangan lupa hubungi admin selepas ni ya. DM admin. Okey. Kita nak ke akhir rancangan. Okey, boleh itulah sekejap je, tak apalah kan. Okey, boleh Miss Fazilah, teman Fazilah bagi kesimpulan pada hari ini ataupun take home messages. Okey. First, apa yang kita boleh simpulkan di sini apabila anda semua mempunyai kanak-kanak yang lambat bercakap atau you rasa bila panggil dia tidak memberi respon, silalah datang ke pakar ENT untuk membuat ujian pendengaran ya. Kita panggil klinik ENT lah sebab di situ semua ada semua pakar ENT, pakar audiologi, pakar pertuturan untuk membuat ujian pendengaran untuk mengesahkan tahap pendengaran mereka sebelum kita nak labelkan dia sebagai mungkin dia boleh dengar cuma dia lambat cakap. Okey? Okey, ataupun kanak-kanak yang respon kecil lagi, tak payah pergi check. Okey, tak boleh. Okey. Sebenarnya kanak-kanak ni boleh mendengar sejak daripada kecil. So kalau biasanya kalau kita ada kanak-kanak yang baru lahir, kita akan nampak kalau bunyi kuat dia akan terperanjat, right? Okey, tapi kalau bunyi kuat pun dia tidur buat tak tahu je. Silalah berhubung dengan pakar ya. Lagi satu, saya rasa tadi ada satu soalan dia tulis situ, walaupun anak saya telah buat ujian pendengaran dan PAS. I rasa dia buat Universal Hearing Screening, dia PAS. Soalannya adalah, boleh ke anak-anak saya mempunyai masalah pendengaran? Jawapan dia boleh. Okey. Sebab kita ada satu kondisi yang mana kita panggil auditory neuropathy. Adakah doktor namun Betul. Nak cerita, nak terangkan about neuropathy? Kita dapat ujian lulus kan? Betul. Okey, auditory neuropathy ni dia adalah koklear dia normal.
Tapi ada masalah pada saraf pendengaran yang nak bawa input. Jadi bila kita buat ujian OAE, dia boleh dapat pass. Tapi lagi satu keadaan adalah masalah pendengaran acquired. Iaitu dia dapat selepas, dia bukan congenital tapi dapat selepas. Bila kita buat ujian, ini contoh yang kes yang sebenar yang kita pernah dapat. Ujian pendengaran tu kita buat semasa bayi ni dia berusia 2 hari. Tapi dia ada masalah yang perlu diadmit di NICU dan perlu mendapatkan ototoksik ataupun antibiotik. Antibiotik yang beri kesan pada telinga yang diambil dalam masa 5 hari. Jadi selepas dia berusia 6 bulan, 1 tahun, kita dapati ada masalah pendengaran. Jadi berkemungkinan masalah pendengaran tu bukan congenital tetapi diperolehi dalam pada mana-mana tempoh. So jadi walaupun ibu bapa telah membuat anak-anak telah membuat ujian pendengaran dan dia lulus, tidak semestinya 100% dia tidak mempunyai masalah pendengaran. Di dalam mana-mana masa semasa perkembangan kanak-kanak, jika ibu bapa suspect something, anak tak dengar ataupun, silalah bawa untuk membuat ujian pendengaran. Itu kita confirmkan betul-betul. Saya rasa take home messages hari ini daripada soalan-soalan kita. Pertama, jangan korek telinga. Betul. Itu yang penting. Yang kedua, kalau ada masalah, jangan korek telinga dengan semua benda. Bukan kau tembak saja. Okay? Semualah, jari ke, pensel ke, lidi ke, kunci ke. Dia ada besi. Lepas tu dia cakap kat saya ada yang ada lampu. Semua tak boleh. Okay? Lepas tu dekat Shopee sekarang ni macam-macam. Dia jual pula. So jangan. Jangan. Okey. Itu satu. Nombor dua, kalau mempunyai masalah pendengaran, so jangan biarkan saja. Betul. Sama ada kanak-kanak atau teenagers atau orang dewasa. Okey? So tetap kena buat ujian pendengaran untuk confirmation. Betul. Dan saya nampak tadi ada soalan kata kenapa bayi yang ada masalah kuning tinggi perlu buat ujian pendengaran. Sebab bayi ni dia ada dua. Satu, dia no risk, dia tak ada risiko. Yang kedua, dia ada berisiko tinggi untuk ada masalah pendengaran. So ini boleh jadi dia ada family history, sama ada ibu atau bapa dia memang ada masalah pendengaran. Lepas tu dia pun ada kuning yang tinggi sampai menyebabkan pertukaran darah, sindromik, ini keabnormalan pada kepala, telinga, semua tu kan. Banyaklah, kita ada banyak risiko-risiko. Kalau tak pasti, sebab kita tahu semua kan bayi ni akan pergi ke klinik kesihatan, laporkan kepada doktor ataupun nurses yang ada di situ. Mereka akan buat surat rujukan untuk jumpa kita. Sebab bayi-bayi yang mulai jaundice ni kan, sebenarnya dia bukan efek kepada mata yang dia nampak. Sebenarnya dia boleh, that enzim atau jaundice tu sendiri, dia bilirubin boleh efek kepada otak. Okey? Tadi kita dah beritahu kan, pendengaran bukan hanya pada telinga sahaja, dia juga pada otak. So jadi kalau dia involve pada otak, memang dia boleh menyebabkan kurang pendengaran. That's why apabila bayi yang punya jaundice, kita memang perlu membuat ujian pendengaran walaupun pada umur 2 hari dia dah buat ujian pendengaran, benda tu lulus. Sebab jaundice akan datang kemudian. Right? Okay. So tetap kena buat ujian pendengaran juga semula. Dan kepada semua individu, sama ada dewasa ataupun teenagers yang terdedah kepada bunyi bising di tempat kerja, sila pakai pelindung telinga untuk kita elakkan masalah pendengaran disebabkan oleh bunyi bising ataupun noise induced hearing loss. Dan sekarang ni kita tengok, itu pekerja. Sekarang ni kita kena elak kepada bukan kanak-kanak, semua golongan yang pakai itu dengar lagu kuat. Kita pakai earphone. Earphone, headphone. Disebab kita ada formula dia, iaitu tak boleh pakai volume dia lebih daripada 60% melebihi 60 minit. So kita tengok teenagers, anak-anak remaja kita kan, semuanya sibuk nak pakai earphone, nak mendengar semua kan. Jadi tolong pantau, sebab masalah pendengaran di kalangan remaja juga dah semakin meningkat. Dan kita juga lagi satu faktor, kita Malaysia akan masuk ke negara menua dalam tempoh beberapa tahun lagi. Individu yang berumur melebihi 60 dan 65 tahun tu dah makin banyak. Jadi masalah pendengaran disebabkan oleh umur ataupun presbycusis pun akan semakin prominent lah, meningkat. Okey, nombor 4 adalah kita tak boleh terdedah pada bunyi, contohnya pergi dengar konsert rock. Kan bila bunyi yang terlalu tinggi, for example more than 110 decibel, you tak boleh lebih dari beberapa minit saja. Kalau tidak, dia akan merosakkan kita punya telinga dan boleh mengakibatkan kurang pendengaran. Okey. Okey, so jadi saya rasa sebab telinga ni kan salah satu organ kan.
Kadang-kadang orang cakap, oh pekak badak. tak kenapalah tiba-tiba badak yang kena kan. So jadi sebenarnya take home message dia adalah bukan kita cakap kekurangan, tapi mungkin dia adalah satu kelainan, okey? Satu kelainan di mana kita jangan orang kata memandang rendah kepada mereka-mereka yang punya masalah ini. Kalau boleh kita kena perlu bantu dia. Bantu untuk mendapatkan rawatan yang betul, ya. And di samping itu juga kita pun nak suruhlah dia orang tengok kan. So jangan lupalah untuk follow TikTok kita ni, My Health KKM, okey, untuk mendapat maklumat kesihatan yang sahih dan tepat, atau boleh layari mana-mana media sosial My Health KKM. Jangan main Google sebarangan sahaja, sebab Dr. Google ni amat-amat memberi kesan yang amat buruk kepada anda sebenarnya, sebab dia sometimes dia bukan memberi maklumat yang sahih, kesihatan yang sahih kepada mereka yang melayari Google ni lah, right kan? So, Dr. Aizani ada nak cerita apa-apa lagi? Tak ada. Okay. Saya rasa dah banyak dah pesanan kita. Berjumpa kita lagi di sesi TikTok My Health KKM yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.